Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan semua keputusan perolehan Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang terkait isu rasuah dibekukan sementara sehingga proses perolehan dipatuhi sepenuhnya. Panglima Tentera dipanggil SPRM kes rasuah terbaru. Menteri Pertahanan beri kenyataan skandal perolehan pertahanan. Jemaah Menteri diberi penjelasan berhubung isu skandal perolehan yang membabitkan pegawai tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Penemuan 23 jam Rolex. 23 jam Rolex yang bernilai RM.2 juta. Jam Rolex, tuan-tuan. 23 jam Rolex bernilai 2.2 million. Tuan-tuan nak tahu tak satu jam Rolex tu berapa harga dia? Seorang bekas Panglima Tentera Darat PTD bersama kedua-dua isterinya direman hari ini bagi membantu siasatan kes rasuah. Magistrate Ezrin Zakaria mengeluarkan perintah reman selama 7 hari untuk bekas PTD, manakala kedua-dua isterinya direman masing-masing 6 dan 3 hari selepas permohonan dibuat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. SPRM menyita 6 akaun bank, 3 jongkok emas serta 23 utas jam tangan mewah bagi membantu siasatan. Mendedahkan Panglima yang yang mempunyai skandal kononnya. Berhubung isu skandal gempak semasa ini, iaitu Panglima Tentera Darat telah ditangkap oleh SPRM dan beberapa pegawai kanan tentera. Tan Sri Azam memaklumkan pihaknya menyita 6 akaun bank milik pegawai itu dan ahli keluarganya selain merampas 23 jam tangan mewah dianggarkan bernilai lebih 2 juta ringgit. Tambah beliau, ia selepas proses mendapatkan keterangannya dilengkapkan SPRM. Perkara itu turut disahkan Peguam Tan Sri Hafizuddin Nizamuddin Hamid. 7 Januari lalu, bekas PTD ini bersama 2 isterinya ditahan SPRM bagi membantu siasatan rangkaian kartel tender perolehan tentera darat. Tuduhan rasuah dalam perolehan tentera termasuk penyiasatan terhadap bekas pegawai Panglima ATM pun ambil rasuah. Dan juga ada 8 pertuduhan di bawah Akta SPRM menerima suapan. Anteras rasuah salah guna kuasa dalam Angkatan Pertahanan. Skandal tentera terbaik SPRM. Teruskan, luncur. Akaun kena beku. Anwar Ibrahim. So dia nak beku akaun UMNO. Anwar punya ugutan ni, itu duit rasuah tau. Anda adalah pengkhianat negara. Dia pengkhianat negara. Apa ini pengkhianat? Pengkhianatan terhadap bangsa Melayu. Jahat kepada rakyat. Di mana ada pengkhianat? Mencuri rahsia negara, kan? Memusnahkan kedaulatan negara. Rakyat menjadi marah dan kecewa. Benarkan curi duit rakyat ni? Kerana rakyat marah. Wang rakyat hilang begitu saja. Yang mana duit negara bocor. Bila duit rakyat disalahguna. Kita marah, tuan-tuan. Ramai orang marah, betul tak? Jadi sekurang-kurangnya kemarahan rakyat, komplain rakyat. Rakyat menjadi tidak sabar. Skandal lagi, girlfriend lagi. Yang terpalit dalam skandal rasuah. skandal besar yang masih skandal ini mungkin masih akan terlibat dah ada macam-macam skandal. Ini tentang sambungan skandal rasuah. Sambungan skandal rasuah pejabat PDP. Keluar video skandal rasuah terhadap mereka yang mengkhianati. Tiba-tiba SPRM serbu tangkap dia.